Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menadi ilmu amal membaca dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Sebelum bibir memulakan bicara, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi bonda Puteri Kaisarawadani binti Muhammad Syahrul Izwan yang berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Menengah Kebangsaan Beserang yang terletak di Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Kod sekolah saya adalah CEA 4024. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang pegawai farmasi pada suatu hari nanti. Selain itu, saya juga menjawat jawatan sebagai Setiausaha Pusat Sumber Fatimah Az-Zahra dan Bendahari Kelab Malaysia. Di samping itu, saya juga turut menyertai pelbagai program pada peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan juga sekolah. Pada peringkat antarabangsa, saya telah menyertai Pahang International Scott Festival 2024 dan Pahang International Scott Run for SDGs 2024. Pada peringkat kebangsaan, saya telah menyertai Siri Jelajah Road to Paris 2024, Pidato Aspirasi Madani serentak seluruh Malaysia dan Pidato Bahasa Inggeris. Pada peringkat negeri, saya telah menyertai pertandingan bicara buku peringkat negeri Pahang, pertandingan senam sihat Wellness Month, Koi Nak Sihat Lain Weh, Preliminary Stages of IIUM Physics Olympiad 2024 dan pertandingan memasak yang dianjurkan oleh Maggie. Pada peringkat daerah, saya telah menyertai Pidato Aspirasi Madani dan Peterusan Visit to School Going Sustainable Program. Pada peringkat sekolah, saya telah menyertai pertandingan resensi buku dan pertandingan pembelajaran berasaskan projek penelitian. Pada hari ini, saya berasa amat teruja dan berbesar hati untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca yang berjudul Penulis yang Disayangi Tuhan. Penulis yang Disayangi Tuhan merupakan sebuah karya terbitan syarikat Jiwa pada tahun 2011. Novel ini setebal 388 halaman bercetak dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 68 bab. Sebelum kita mendalami kisah novel ini dengan lebih mendalam lagi, eloklah jikalau kita berkenalan dengan penulis novel ini terlebih dahulu. Baharudin Bekri atau nama sebenar beliau Muhammad Baharudin bin Muhammad Bekri merupakan anak kelahiran Sarawak. Pencapaian tertinggi beliau adalah apabila novel keluarannya yang berjudul Doa Untuk Aku telah diadaptasi menjadi sebuah drama dan ditayangkan di TV Al-Hijrah. Siri motivasi dan nilai murni yang berjudul Penulis yang Disayangi Tuhan ini mengisahkan tentang kisah perjuangan seorang penulis novel yang bernama Usama yang ingin mengembalikan semangatnya di dalam bidang penulisan. Kisah perjuangan Usama ini bermula apabila pada saat namanya sedang meningkat naik di dalam bidang penulisan. Namun, dikritikkan seorang pengkritik novel terkenal yang bernama Joe Penapi telah mengakibatkan novel keluaran kedua dan ketiga Usama tidak mendapat perhatian dari khalayak ramai. Sehingga kan syarikat terbitan novel Usama terpaksa menggulung tikar akibat bankrupt. Hidup Usama yang dahulu kalanya bertemankan tilam yang empuk dan kondominium yang mewah kini telah berubah sekelip mata. Usama terpaksa berpindah ke sebuah kawasan setingkat dan hanya diperbuat daripada papan kayu semata. Namun begitu, Usama tidak berputus asa begitu sahaja. Beliau mengambil inisiatif untuk bertemu dengan seorang penulis legenda yang bernama Johari Salim. Beliau pada awalnya berjumpa dengan Johari Salim adalah untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Namun hal yang ditakdirkan padanya adalah di sebaliknya, kerana Johari Salim telah memujuk Usama untuk kembali kepada bidang penulisan dengan menetapkan dua syarat kepada Usama. Yang pertama, Usama perlulah berjumpa dengan 5 penulis legenda dan mengajarkan ilmu berkenaan dengan bidang penulisan kepada seorang gadis pengidap anafilaksis yang bernama Iman. Gadis pengidap anafilaksis yang diberikan nama Iman tersebut
dipaksa oleh kedua orang ibu bapanya untuk mempelajari bidang penulisan kerana seorang penyakit anafilaksis tidak dibenarkan untuk berada di bawah cahaya matahari secara berlebihan dan terdedah kepada serangga berbahaya. Pada pertemuan Usama dengan penulis legenda yang pertama, beliau telah mengajarkan kepada Usama tentang larangan untuk memfitnah atau membuat karya yang berunsurkan kebencian dan kehinaan kerana hal itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Pada pertemuan dengan penulis legenda yang kedua, beliau telah mengajarkan erti untuk menjaga ikatan silaturahim di dalam umat sesama Islam di dalam karya yang dibuat oleh seseorang penulis tersebut kerana perpecahan silaturahim di dalam kalangan umat Islam sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Pada pertemuan dengan penulis legenda yang ketiga, beliau telah memberikan nasihat kepada Usama untuk menghormati kedua orang ibu bapanya kerana kita merupakan insan yang hanya mempunyai kedua orang bapa kita di dunia dan mereka ibu bapa kita telah berusaha dengan sekerasnya untuk membesarkan kita di dunia. Pada pertemuan dengan penulis legenda yang keempat, beliau telah memberikan nasihat kepada Usama untuk menitik beratkan ilmu akhirat dalam karya yang dibuat oleh seseorang penulis tersebut kerana apabila seseorang penulis tersebut membuat karya yang berunsurkan keburukan dan dapat menarik pembaca tersebut ke arah keburukan, justru itu penulis tersebut telah melangkahkan selangkah kakinya ke neraka. Namun, jikalau penulis tersebut membuat sebuah karya yang dapat menarik hati pembaca ke arah kebaikan, justru itu penulis tersebut telah melangkahkan selangkah kakinya ke syurga. Maka tibalah masa untuk Usama mencapai kejayaan, di mana sudahlah tiba masa untuk Usama berjumpa dengan penulis legenda yang kelima, iaitu penulis legenda yang terakhir. Namun hal yang berlaku adalah di balik ekspektasinya kerana penulis legenda yang kelima tersebut merupakan Johari Salim, penulis legenda yang dikenalinya. Namun hal yang lebih mengejutkan lagi, Johari Salim tersebut merupakan penapi, pengkritik terkenal yang telah mengkritik karyanya sehingga jatuh ke lembah kemiskinan. Usama yang pada waktu itu sangatlah keliru dan bercelaru fikirannya, amatlah mempunyai perasaan benci dan penuh dengan amarah terhadap Johari Salim. Namun, setelah mendengar segala penjelasan yang diberikan oleh Johari Salim berkenaan dengan teguran karya-karya yang dibuat oleh Usama, maka Usama telah berbuka hati untuk kembali ke bidang penulisan. Pada saat orang ramai menyangkal bahawa Usama akan jatuh ke lembah yang lebih dalam dan jatuh ke kemiskinan yang lebih dalam, namun hal yang berlaku adalah di sebaliknya kerana Usama telah menjadi seorang penulis legenda yang telah menjelajah ke serata dunia dan membuat berbagai karya yang hebat. Saya amat menyukai novel ini kerana bahasa-bahasa yang digunakan sangatlah mudah. Selain itu, terdapat banyak golongan yang boleh membaca novel ini, tak kira muda ataupun tua. Novel ini boleh didapati di MPS Perdekatan dengan harga serendah RM25.50. Nilai pengajaran yang saya dapati daripada novel ini adalah kita perlulah menghormati kedua orang ibu bapa kita kerana kedua orang bapa kita telah melakukan pelbagai perkara untuk membesarkan kita di dunia. Selain itu, kita perlulah menjaga silaturahim di antara umat sesama Islam kerana hal tersebut sangatlah dicintai oleh Allah SWT. Penghargaan yang saya ingin berikan kepada Baharudin Bakri merangkap penulis novel, penulis yang disayangi Tuhan. Terima kasih kerana telah membuat satu novel yang sangat memberikan impak kepada hidup saya. Sekian, terima kasih. Soalan, apakah peristiwa yang paling menampak hati anda? Baiklah, terima kasih.
Peristiwa yang paling menambat hati saya adalah apabila Usama memberitahu kepada anak buahnya, iaitu seseorang polis tersebut perlulah membuat sebuah karya yang berintikan perkara-perkara yang penuh dengan ilmu dan kebaikan, kerana apabila seseorang tersebut membuat karya yang penuh dengan kebaikan, ia dapat menarik pembaca ke arah kebaikan. Justru itu, penulis tersebut akan melangkah selangkah kakinya ke syurga. Namun, sekiranya penulis tersebut membuat sebuah karya yang berintikan keburukan, justru itu, penulis tersebut akan melangkahkan selangkah kakinya ke neraka. Saya sangat menyukai momen itu kerana ia sangat memberikan impak kepada saya. Okey, apakah kesan novel terhadap hidup anda? Terima kasih atas soalan tersebut. Impak yang saya terima daripada novel ini adalah saya menjadi seseorang yang lebih berpandangan luas dalam membuat sesuatu perkara, dan saya berfikiran dengan lebih teliti untuk membuat sesebuah perkara dan tidak hanya mengikut emosi dan mengikut ego saya sendiri. Sekian.